Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera rakan-rakan TikToker, YouTube, Facebook. Okey, saya nak review satu barang ni. Okey, satu barang ni. Okey. Nak tahu apa itu? Okey, inilah dia. Sharp Tool Safety Hammer. Okey, kenapa nama dia Sharp Tool Safety Hammer? Sebab kalau ikut dia tulis sini, dia ada sharp blade dan instant breakout. Okey, jom kita buka. Inilah dia. Okey, saya sebenarnya suka dengan brand Besus ni. Besus, Besus kalau dijarakkan lah Besus ni. Okey, sebab apa? Kebanyakan barang Besus, Ugreen memang pilihan saya lah untuk peralatan peribadi. Okey, yang ni, nah inilah dia rupanya. Okey, dia ada satu holder lah untuk kita lekatkan di dalam kereta. Okey, okey, yang ni rupa bentuknya macam lipstick. Okey, Besus. Okey, Besus. Okey, dia ada satu holder dan dia ada satu bagi cermin tebal jugalah. Tak tahulah apa guna cermin ni, mungkin untuk demo atau apa-apa, tapi macam sayang jugalah kalau nak gunakan sebagai demo. Okey, saya simpan lah untuk kenangan lah. Okey, yang ni holder, kita buka dia punya double tape belakang ni, kita lekat mana-mana yang sesuai dan senang kita lihat lah apabila berlakunya kecemasan. Okey, benda ni adalah kita gunakan apabila berlakunya kecemasan, terutama sekali apabila kita berada di dalam kenderaan. Okey, okay, kita buka. Okey, ini dia punya hammer. Okey, belah sini dia punya hammer. Okay, kalau tengok macam tak ada apa-apa, tapi cara penggunaan dia mudah je lah sebenarnya. Okey, mudah. Kalau kita nak, okey, ini kita bagi contoh lah. Ini cermin kereta, kita hanya letak di sini saja, kemudian kita tekan, cermin akan pecah. Okey, kita nak dengar macam mana bunyi dia. Okey, kita tekan. Ini saya tekan lah. Dia akan hentak cermin tersebut. Okey, dia akan hentak dan menyebabkan cermin itu akan pecah. Okey, itu kegunaan hammer tadi. Sebab tu dia kata dekat sini instant breakout. Inilah sebelah sini. Dan kita nak tengok pula sharp blade dia. Okey, sharp blade adalah di sebelah sini. Okey, kalau kita tengok sharp blade dia ada satu pisau di hadapan. Okey, satu pisau. Okey, kegunaan sharp blade ni adalah untuk kita memotong tali pinggang keleda. Okey, apabila berlakunya kecemasan, tali pinggang keleda kita kena putuskan, ataupun kalau kita dapat cabut, kita akan cabut. Okey, supaya kita mudah untuk keluar daripada kenderaan. Okey, tali pinggang keleda ni keselamatan dia apabila kita memandu. Okey, dan dia akan jadi bahaya kalaulah berlakunya kecemasan kita dalam keadaan panik. Okey, kita bagi contoh, ini adalah tali pinggang keleda. Okey, kita akan potong. Okey, nak jimat sikit, kita pakai hujung lah. Kita pakai hujung. Okey, ini adalah umpama tali pinggang keleda. Okey, kita akan potong seperti ini. Kita akan potong.
terputus guys. Okey, betul-betul sharp. Dia bagi ni sharp blade. Okey, betul-betul sharp blade dia cakap. Okey, kita cuba lagi. Okey, putus lagi guys, tajam betul. Okey, cara penggunaan ni, kalau dapat jangan guna lurus macam ni. Okey, jangan guna lurus macam ni, susah sikit. Okey, kita kena serong macam ni. Okey, lagi mudah. Okey, dan benda ni kalau ni kendor dia susah sikit nak putus, tapi kalau ni tegang dia akan senang. Okey guys, dia sebesar macam lampu je. Okey, saya bagi contoh. Sebesar lampu je, kecil, dan dia punya panjang hampir 4 inci. Okey, hampir sama dengan lampu ni. Okey, ini jangan lupa, kalau rasa nak selamat, beli benda ni, tak mahal pun. Okey, simpan di tempat yang mudah kita lihat, mudah kita capai. Jangan simpan dalam laci, jangan simpan bawah kerusi ataupun mana-mana yang susah kita nak jangkau. Okey guys.